Ini adalah Mica Iron Oxide Primer by Vivasil Triple 3. Okay guys, terpulang pada korang nak guna air gun ataupun guna roller. Macam aku guna roller sebab nak cepat dan ianya besi kerangka sahaja, takkan ada expose. Ianya boleh digunakan sebagai primer asas utama, iaitu proses sebelum kerja-kerja memasukkan cat kemasan terakhir. Sebab apa aku suka guna cat ini? Kerana ianya melekat dengan sangat-sangat kuat. Korang tak percaya? Kejap lagi dah kering, aku tunjukkan. Oh ya, cat ni pun cepat kering. Lebih kurang 30 minit dah kering. 30 minutes later. Korang tengok ni, bila dah kering, tekstur dia pun nampak seakan powder coat. Orang tahu kan apa tu powder coat? Ni aku ambil batu siap toreh lagi. Lalu kalau korang masuk epoxy primer biasa, tak macam ni tau. Cakap cara-cara gitu je. Tapi kalau korang tak tahu powder coat tu apa, komen nak kat ruang komen. Moga bermanfaat.